Berkaitan dengan video yang Ustaz upload sebelumnya, apakah memang dibenarkan, dibolehkan mendidik anak dengan cara memukul atau menamparnya ketika ia buat salah? Dalam Islam, apabila anak itu salah, boleh memukul. Contohnya apa? Muru auladakum bisolah idza balagha sab'a sinin wadribuhum. Perintahkan anakmu solat kalau umur dia dah 7 tahun. Meninggalkan solat adalah suatu perkara yang haram. Kalau 10 tahun, wadribuhum, pukul. Tapi bukan pukul pakai kayu besar, pakai pukul yang tak memberikan kesan kepada kulit. Lalu kenapa video ini jadi masalah? Kerana macam mana boleh tak kita memukul? Boleh memukul tapi bukan mencederakan. Tapi kalau menampar, ada hadis Nabi SAW yang melarang menampar wajah orang. Nabi SAW melarang seseorang menampar wajah orang lain walaupun dia bersalah. Lalu kenapa Ustaz boleh? Tengok konteksnya. Orang tu cerita apa? Ustaz, macam mana dengan perokok? Orang perokok ni jangankan ditampar dengan hujung jari. Kalau perlu abu tu dengan bara api rokok tu masuk ke dalam mulut dia sekali. Orang perokok ni jemaah degil, hatinya keras. Bahkan kanak-kanak baby sebelahnya yang dah batuk-batuk pun sebab dia rokok, disantai je, tengok, relax je, rasa tak ada apa. Kan otak udang nama ni. Saya rasa udang pun tak sebengak macam tu. Jadi orang bengak macam ni apa? Ambil bara api rokok dia tu masukkan ke mulut dia, biar dia yang telan sendiri, jangan ada mencederakan orang lain. Berapa ramai orang yang mudarat disebabkan asap rokok. Perokok pasif dengan aktif, yang lebih teruk adalah pasif. Kita tak merokok tapi kita berada di sebelah orang merokok, selalu macam tu akan banyak kena mudarat. Jadi dengarkan konteksnya dulu jemaah, okey?